Assalamualaikum dan salam sejahtera. kami lagi Bob dan Topek di sini. Iya. Okey. Pertama sekali apa dia Topek tahu? Kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada yang like, subscribe serta share video kami di Facebook, di YouTube dan juga sebagainya. Okey. Itu sebenarnya kita ucapkan Terima kepada kasih orang. banyak-banyak kepada anda semua yang sentiasa menyokong kami. Iya. Ah. Sekarang ni hari kita berada di mana pula Topek? Ini kita berada di Cenor. Sebenarnya ramai tak tahu sebenarnya kat Bandar Cenor ni kan yang terletak di bawah dalam daerah Maran, dia ada seorang penyanyi lagu rakyat logat Pahang. Penyanyi Awak perasan tak tu? saya sendiri pun tak perasan. Sebab awak asyik layan Blackpink je. Sebenarnya memang ada. Lagu-lagu dia banyak dah diputarkan di radio Pahang dan di radio-radio lain lah. Jadi kalau penonton nak tahu, tuan-tuan, adik, kakak, yang kecil, yang besar, yang gemuk, yang gede pun nak tahu siapa penyanyi di Bandar Cenor ni, teruskan bersama dengan kami di Menarik di Maran. SSSD. Yeah! Ini giliran dia. Okey. Kampung Cenor, kampung Komeng, penduduk yang ramah menanti. Bukit Keto Gunung Melati, berbeza cuma hanya pada nama. Istimewanya ia menjadi titik pemetaan semenanjung. Batu Gajah, sangka lembeh punya angkara. Lapang air banyak udang galau, ikan sungai berbagai gaya. Okey, jadi inilah dia. Sekarang saya berada di studio Pekan Lama Cenor, itu Bandar Cenor. Jadi kita akan berkenalan secara langsung dengan penyanyi tersebut. Penyanyi yang memperjuangkan logat Pahang ataupun dialek Pahang, iaitu Cik Hassan, ataupun nama penuhnya apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan diri. Nama saya sebenarnya Hassan bin Abu. Saya berasal daripada Kampung Lanting Cenor, Pahang Darul Makmur. Ataupun lebih dikenali sebagai Cik Hassan. Cik Hassan. Okey. Berapa lama dah Cik Hassan dalam bidang nyanyian? Saya kalau nak kira menyanyi ni lama sangat dah sebenarnya. Sejak daripada sekolah menengah, saya bersama dengan kumpulan yang ada studio ni lah di Cenor ni. Kumpulan The Finger nama dia. Dan saya lama sehingga tahun 90-an lah saya rasa. Sehingga ada merakam ke? The Finger tak pernah merakam lah. Cuma kita buat persembahan-persembahan. Pernah buat persembahan di Expo lah. Expo di majlis-majlis kerajaan macam tu lah. Saya rasa saya nampak apa yang anak semantan buat lah. Saya rasa saya pun nak buat juga macam tu. Nak meneruskan kita punya logat Pahang yang dah mula mungkin dilupakan lah sebenarnya. Sebabnya orang Pahang ni dia agak berbeza dengan orang negeri lain lah pada saya kan. Maknanya nak menggembilangkan kembali penggunaan logat Pahang. Hasrat saya begitulah sebenarnya. Hasrat saya begitu. Okey, ini merupakan album pertama Cik Hassan, yang itu dipanggil apa ni Cik Hassan? Album Kesoh Koi. Kesoh Koi. Jangan salah sebut ni, bahasa Pahang ni. Dikeluarkan pada tahun bila Cik Hassan? 2017 bulan Julai. 2017 bulan Julai. Dan sekarang ni tengah dalam proses album kedua. Ya, album kedua. Album kedua nanti yang berjudul Kesoh Kamu pula. Kesoh Kamu pula. Sambungan daripada Kesoh Koi ya. Surprise sikit tu sebenarnya. Tapi ada sedikit teaser kepada para penonton Menarik di Maran. Cik Hassan kongsi teaser sikit, iaitu album kedua dia Kesoh Koma.
Dalam Kisah Kau ni lebih kurang mengandungi 8. Ya, ada 8 lagu. Berkisah tentang masyarakat, tentang rakyat. Sebabnya saya kalau boleh saya nak dikenali dengan penyanyi lagu rakyat dalam logat Pahang. Penyanyi lagu rakyat dalam logat Pahang. Ya, hasrat saya begitulah. Tujuan asal saya mula-mula saya nak buat ni, saya nak mempromosi Ceno sebenarnya sebagai destinasi pelancongan dan memperkenalkan tempat saya sendirilah. Sumbangan kecil. Ya. Sumbangan kecil saya untuk Ceno dan juga untuk negeri Pahang. Rasa ini merupakan satu sumbangan yang besar untuk Ceno, Maran dan Pahang. Saya rasa sambutannya sangat-sangat saya boleh membanggakan saya lah sebenarnya. Saya pernah hantar melalui pos laju lah. CD saya ke Sarawak, ke Sabah, ke Perlis, ke Kedah. Alhamdulillah, saya rasa sambutan yang saya rasa sangat membanggakan saya lah sebenarnya apa yang saya buat ni. Dan ada permintaan terbaru lah. Permintaan memang sangat banyak lagi masa ni. Orang yang saya kira sangat-sangat berjasa untuk saya untuk menerbitkan album ni. Yang pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Hormat Datuk Haji Arifin bin Awang Ismail yang menyumbang sebahagian dana untuk penerbitan album yang pertama ini, album Kisah Kau ini, dan juga kepada birah saya. Birah saya pun dia ada menyumbang sedikit kos untuk album ni. Abang Mi Apache, lebih dikenali dengan Abang Mi Apache. Terima kasih banyak. Dan juga yang sangat-sangat berjasa, kalau tanpa dia saya rasa album ni tak akan berjaya. Penerbit album Afzal Nizam Ismail. Afzal Nizam Ismail ni kalau kita daripada dia penerbitan dia dulu, dia seorang penyanyi juga. Dia penerbit album, banyak melahirkan artis-artis yang terkenal tanah air, tapi cuma orang tak tahu. Sebab dia belakang tabir kan. Seperti macam kumpulan Dinamik, Nak Hastia dan sebagainya. Tu semua dia sentuhan dia belaka tu. Maknanya Kisah Kau ini mendapat sentuhan daripada orang lama yang memang orang cakap memang dia punya ada gold touch tu. Ya, sangat-sangat. Maknanya susunan lagu dan juga lirik tu. Okey, dalam album pertama sebanyak 8 lagu. Saya mencipta 5 lagu dan selebihnya 3 lagu oleh Afzal Nizam Ismail. Dan saya buat 6 lirik dan saya buat 6 lirik dan 2 lirik lagi Dato' Arifin Ismail yang buat lirik. Ada menyumbang lirik. Ya. Album kedua ada menyumbang. Album sedikit untuk penonton kan ada. Album kedua juga Dato' Arifin menyumbangkan 2 lirik. 2 lirik. Masih. Ya. Okey. Yang rasa terbesar pada saya lah, lagu-lagu saya setiap hari diputarkan di Pahang FM. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Pahang FM yang support lagu-lagu logat Pahang. Terima kasih banyak-banyak. Saya berharap sangatlah sebenarnya kalau dapat kita orang Pahang ni, biarlah kita berlogat negeri Pahang ni. Ke mana-mana pun kita tetap dengan logat negeri Pahang, mengekalkan. Kita tak perlu bercakap logat Pahang dengan kawan-kawan kita je, kawan-kawan di sekitar kita. Kita biar kalau kita berkawan, kita keluar, kita tetap dengan cakap Pahang. Sebab saya pernah keluar daripada negeri Pahang, sebab saya pun ada buat sambilan, saya buat kerja DJ untuk majlis kan, kahwinan, dan saya pernah diundang ke Terengganu, saya pernah ke Kuala Lumpur dan sebagainya. Saya akan selitkan, macam mana pun saya akan selitkan logat Pahang di situ. Negeri Sembilan pun saya pernah. Maknanya Angel Song System ni memang milik Cik Asad ada buat sampai ke Terengganu. Angel Song System Terengganu, saya pernah ke Negeri Sembilan, saya pernah ke Kuala Lumpur, kerap kali lah, sebelah-belah sana sekali. Harapan saya lah untuk rakyat negeri Pahang terutamanya, support. Kalau ada produk-produk yang untuk kita memperkenalkan negeri kita support lah. Kita support. Kalau bukan kita siapa lagi. Jangan kita biarkan apa yang kita ada, kita biar berlalu macam tu je. Kita biar kita angkat, sama-sama kita angkat terutama bahasa kita, sebab bahasa menunjukkan bangsa.
Jadi di kesempatan ini mungkin ada Cik Hasan nak berkongsi ataupun mempromosikan album kedua Cik Hasan, iaitu Kisah Koma, dengan penonton-penonton menarik di Maran ke. Okey. Okey, insya-Allah album kedua saya Kisah Koma, saya jangkakan akan berada di pasaran selepas Hari Raya Puasa lah. Selepas Hari Puasa, insya-Allah. Okey, dan promosi saya tetap promosi sendiri-sendiri je lah. Kita buat secara tradisional kata orang. Bergerak secara DIY. Ya. Saya iklankan dalam Facebook saya, insya-Allah kan. Kalau ada nak bolehlah kita PM tepi macam dulu. Macam album pertama saya dulu, saya promosi sebab kita tak adalah kita nak buat promosi yang gila-gila kata orang kan. Buat tua tak ada. Sebab kita buat sendiri-sendiri je. Maknanya kalau nak dapatkan album kedua, boleh contact Cik Hasan di FB Cik Hasan. Ya, insya-Allah. FB Cik Hasan. Ya, Cik Hasan. Okey, itulah dia tadi kita bersama Cik Hasan dalam sesi borak-borak santai menarik di Maran. Seorang pejuang lagu rakyat dan logat Pahang sendiri untuk generasi yang akan datang. Bagi yang ingin mengikuti lagi apa yang kami akan kongsikan, jangan lupa like, subscribe serta share kami punya channel di YouTube dan juga Facebook. Okey Cik Hasan, jadi bila dah bersama macam ni, mungkin kita akan dengar, boleh belanja kami sedikit tak? Live untuk para penonton ataupun peminat Cik Hasan di Menarik di Maran Channel. Okey, nak belanja juga ke? Okey. Sekali-sekala. Okey, saya lagu yang saya buat, lirik dan juga lagu saya buat saya buat tajuk dia Moh Cakap Pahang. Lagu ni memang saya buat untuk menggunakan orang dulu-dulu lah. Dia bercakap style dia bercakap dulu-dulu. Penggunaan tapi kalau nak dengar sampai habis kena beli CD lah nanti. Okey sikit belanja sikit je. Okey. Payah ngak dah nak menengok, apa lagi nak menyebut. Logat Pahang bukan senang, nampak leweh bukan sedeng. Mau kita cakap logat Pahang, hak caca kita kutip balik. Orang Pahang usah pakai pala, logat Pahang mau kita angkit. Okey, Cik Hasan Moh Cakap Pahang album kedua Kisah Koma. Terima kasih banyak Cik Hasan. Terima kasih bersama borak-borak santai menarik di Maran. Jadi bagi para penonton di luar sana, jangan lupa tunggu kemunculan album kedua Cik Hasan, Kisah Koma. Dan untuk Menarik di Maran, like, share serta subscribe channel kami. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Kita ingat, kita kenang, mainan budak-budak, hak pesen lama. Tak payah pakai model, main sama-sama. Kadang nampak pelik, tapi galik juga. Musim buah getah, kutip rame-rame, bawa balik rumah.